Saya tahu tak, ada sejenis batang paip besi kosong yang magic, iaitu apabila kita tiup angin dalam tu, sebelah kanan dia boleh keluar suhu yang panas, dan suhu tu boleh cecah 110 darjah Celsius. Manakala sebelah kiri dia pula, dia keluarkan angin yang sejuk, dan suhu dia tu boleh cecah negatif 40 darjah Celsius. Hebat. Magic kan? Tapi yang peliknya, besi ni walaupun dalam tu tak ada mesin, tak ada elektrik ataupun tak ada bateri pun, tapi dia boleh hasilkan dua suhu berbeza. Hebat kan? Kenapa dia ni? Penemuan pelik ni ditemui oleh seorang saintis yang berada di Perancis, iaitu pada tahun 1933, yang bernama Georges J. Rankiw. Secara tidak sengaja sewaktu dia sedang melakukan uji kaji lah. Yang peliknya, dia buat uji kaji lain, tapi sewaktu tu dia perasan di mesin dia tu tiba-tiba keluar satu suhu panas, satu suhu sejuk, walaupun dalam tu dia tak ada guna apa-apa mesin, kecuali angin sahaja. Jadi benda ni dia telah laporkan kepada Persatuan Saintis lah waktu tu. Tapi malangnya waktu tu dia punya uji kaji ni tidak diiktiraf oleh geng-geng saintis, sebab geng-geng saintis kata seolah-olah dia telah macam tak logik akal lah, telah melanggar hukum termodinamik. Jadi menyebabkan dia punya usaha tu macam tidak diraikan oleh geng-geng saintis. Sehinggalah pada beberapa tahun lepas pada tu, mungkin dia dah meninggal tu, ada saintis lain yang mengambil balik kertas kerja dia dan membuat uji kaji balik, dan dia ubah beberapa sudut lah. Makna kata mungkin daripada segi alat tu dia melakukan perubahan, sehinggalah menghasilkan dua suhu yang unik ni, walaupun tidak menggunakan apa-apa metod yang contohnya pakai mesin kau dalam tu kan, tak perlukan benda tu. Hanya dengan angin saja dia boleh keluarkan suhu yang sangat, bagi aku ekstrim lah kan. Satu panas boleh cecah 100 darjah Celsius, manakala satu sebelah lagi boleh turun sehingga negatif 40 darjah Celsius. Dahsyat kot kan. Fenomena yang ajaib ni kita panggil dia sebagai vortex tube, ataupun selain nama tu dia dipanggil Rankiw-Hales vortex tube, iaitu nama diberi sempena dua saintis yang telah jumpa fenomena ni lah. Dan ajaib vortex tube ni, dia menghasilkan walaupun tidak menggunakan apa-apa mesin dalam tube tu, melainkan angin saja dipam masuk. Dan bagaimana dia berfungsi? Vortex tube ni dia berlaku apabila angin dimasukkan ke dalam vortex chamber tu, iaitu besi paip tu, dan menyebabkan angin tu bergeser laju lah. Dia punya kelajuan tu boleh cecah 1 juta per minit. Iaitu 1 juta RPM, repetition per minit. Dan kelajuan tu menyebabkan udara yang berlanggar dengan besi luar tu, dia bergeser, dia jadi panah. Dalam masa yang sama, udara ni akan balik semula. Balik semula tu menyebabkan dia lepaskan tenaga tu, udara boleh jatuh dalam masa drastik. That's why dia keluar satu panas, satu sejuk. Jadi beginilah terhasilnya vortex tube. Very simple method, tapi benda ni dia punya kesan dia sangat luar biasa. Dan apa fungsi function vortex tube ni untuk kegunaan kita masa lalu dan masa depan? Jadi vortex tube ni dia sudah digunakan oleh mana-mana kilang lah. Biasanya dia gunakan untuk menyejukkan sesuatu yang mesin-mesin berat yang panas lah. Maknanya dia tembok tu, mesin yang panas tu jadi sejuk. And then pula kita bayangkan mungkin lah 10-20 tahun ke depan
Vortex tube ni digunakan untuk kegunaan harian kita. Maksud kata, kita boleh pakai mini aircon ke, kita boleh masuk ke celah-celah baju ni kan, and then masuk ke kompresor angin saja yang mini tu boleh sejuk ke tubuh kita kan, mana tahu. Ataupun boleh guna sejuk ke alat-alat peranti elektrik lah. Sekarang ni ke motherboard ke pakai elektrik menyebabkan suhu meningkat. Jadi dengan vortex tube sistem ni, mungkinlah kita boleh sejuk ke tanpa menggunakan method macam air liquid untuk sejuk ke cooling ke dia kan. Tak perlulah. Dengan vortex tube boleh tembak saja. Kau guna saya kita. Hebat kan? Dengan vortex tube ni, penemuan sains ni nak tunjuk ke tak semestinya menggunakan alatan yang canggih-canggih lah untuk hasilkan fenomena macam ni. Dengan sistem yang simple macam ni pun dah terhasil satu fenomena yang dahsyat lah. Mana satu yang ekstrim sejuk dan satu lagi ekstrim panas. Banyak kegunaan kot kan. Jadi vortex tube ni dia panggil mesra alam lah. Kita tak menggunakan apa-apa bahan-bahan yang berat lah untuk hasilkan benda gini. Tapi dengan buat kajian yang betul ataupun penambah baik yang betul di masa depan, mungkin dengan vortex tube ni kita dapat saving banyak benda di muka bumi ni. Kawan.